Buya Hamka pernah mengungkapkan hidup adalah perjalanan menuju kepada Allah dan akhirat adalah tempat istirahat. Jangan sampai keindahan dunia membuat kita lupa akan tujuan sebenar kita di atas muka bumi ini. Renungkan. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Baiklah, kalau boleh adik-adik semua yang berada di depan saya ini, kita nyanyi sama-sama sebagai orang cakap warming up. Boleh? Mesti kamu tahu lagu ini, jangan risau. Lagu ni semua orang pernah dengar. Okey, Abang Azwan dengan Ustaz boleh sekali Ustaz. Sama-sama kita. Mana tahu terkehel dekat dia punya kol-kola boleh khabar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Baik. 3, 4. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkati Allah. Syahada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putera Azwan, semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Ya, kita masih lagi bersiaran dari kampus Uni KL Jalan Geni. Dan seperti biasa, Borak Tengah Lapar masuk you ke udara sepanjang Ramadan ini pada pukul 5.15 petang. Semestinya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur dan juga disiarkan secara langsung serentak juga di RTM Klik betul-betul percuma dan juga di semua platform media sosial KLFM Official. Dan hari ini kita masih bersama Ustaz Lah dan juga Atu Zero untuk bersama-sama kita membicarakan topik kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz Atu. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, hari ketiga kita bersama ni, macam mana? Masih semakin bersemangat Atu? Masih lagi alhamdulillah. Masih lagi semangat dia. Puasa tak? Puasa Ustaz. Ustaz tanya saya macam saya baru breakfast tadi. Oh. Okey, baik, dan untuk hari ini kita bersama dengan pelajar Uni KL bersama-sama kita untuk berbicara mengenai topik kita hari ini, iaitu 5 sunat pahala berganda, ataupun artinya 5 perkara sunat yang mudah untuk kita amalkan tetapi dia punya pahala berganda-ganda Ustaz. Masya-Allah. Okey, kita nak mulakanlah. Yang mana kita bagi ruang kepada pelajar Uni KL, kepada mereka untuk mengajukan soalan kepada Ustaz Lah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Mia. Saya mahasiswa tahun pertama dari Fakulti Perakaunan. Jadi soalan saya, boleh tak saya nak niat iktikaf di masjid sambil buat assignment? 2 dalam 1. Multitasking. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Mia. Masya-Allah, tabarakallah. Boleh je. Tak jadi masalah. Okey, kalau kita pergi ke masjid sebagai contoh, kita niat untuk iktikaf, kemudian kita buat selain daripada ibadah-ibadah yang mungkin orang anggap sebagai itulah ibadah. Contohnya, ada orang pergi masjid, dia niat iktikaf, mungkin dia kata dia kena solat, dia kena baca Al-Quran, and then dia kena berzikir semata-mata. Tak. Nabi SAW tidak mengkhususkan apa ibadah yang perlu kita lakukan ketika mana kita beriktikaf di dalam masjid. Adalah benda yang kita kena buat, yang paling bagus solat lah. Berzikir, baca Al-Quran. Tapi kalau kita duduk dekat masjid, kita nak buat assignment, kita nak buat urusan kita, tak jadi masalah. Dan dapat tak pahala? Dapat pahala iktikaf. Kerana iktikaf itu maksud dia duduk di dalam rumah Allah dengan niat untuk melakukan kebaikan. Buat assignment tu bukan benda buruk. Buat assignment bukannya maksiat. Buat assignment bukannya satu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah satu kerja yang sedang kita usahakan untuk mendapat kejayaan dalam kehidupan kita. Bagi Ustaz, dia tak jadi masalah. Bahkan mungkin lebih baik daripada duduk di kafe-kafe yang tak dapat pahala. Mana ada orang iktikaf dekat kafe? Mana ada orang iktikaf dekat taman-taman? Kita boleh beriktikaf di masjid sambil menyiapkan kita punya tugasan-tugasan. Betul. Kalau kat kafe bimbang terorder minuman pula nanti Ustaz. Malulah Ramadan. Itu macam biasa pernah buat saja. Tapi Ustaz, kalau kita iktikaf di dalam masjid, di dalam masjid, tapi kita di pekarangan tu kira iktikaf juga ke macam mana? Dia iktikaf ni mesti di dalam kawasan masjid, dalam masjid tu, tempat solat. Dalam tu. Dalam. Hari tu saya parking, saya niat iktikaf dalam kereta tak boleh. Itu senang sangat tu. Senang sangat buat pahala. Okey. Baik Ustaz, nak tanya juga pada Ustaz ya. Kenapa amalan sunat ni kan dia begitu ditekankan lagi-lagi di waktu Ramadan ni Ustaz?
Dia sebenarnya bulan Ramadan ini di antara perkara yang indah, yang terbaik yang ada dalam bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan sesuatu pahala ibadah tersebut. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni kita diminta ataupun disarankan untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Baik. Yang wajib kita lakukanlah. Contohnya kita kena berzakat, kita kena solat, kita kena puasa. Sebab kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ni memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya terlalu banyak. Okey. Contohlah kalau kita solat maka Allah akan gandakan, kita berpuasa maka Allah akan gandakan. Contohlah puasa. Banyak ibadat-ibadat ni semua pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara 70 ke 700 kali ganda. Tapi puasa tak tau. Okey. Puasa dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang lain semua ada dia punya kiraan kebaikan. Puasa tidak. Puasa aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya pahala puasa tu dia tak ada satu kiraan gandaan, dan pahala puasa ketika mana dalam bulan Ramadan Allah sendiri yang akan memberikan kebaikan. Dan kita sangat yakin kalaulah yang lain ada gandaan 70, 80, 100 kali ganda, 700 kali ganda, pahala akan lebih besar daripada itu. Sebab itu bulan Ramadan ni dia bukan bulan biasa-biasa lah. Hari ni dah hari yang ke-7. Sayang sangat kita dah masuk minggu yang pertama kalau kita tak mulakan sesuatu yang indah, yang terbaik untuk bulan Ramadan. Rugilah. Rugi Sangat. Dia macam yang rugi tidak boleh diputar balik. Betul. Sebab kita tak tahu kan bila kita dapat masa ni balik. Betul. Azman tahu tak bila? Saya pun baru nak tahu ni. Okey, baik Ustaz. Nak tanya juga kepada Ustaz. Tadi pun Ustaz ada sebut tentang berganda kan? Jadi apa sebenarnya maksud pahala berganda ni Ustaz? Adakah semua kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini memang semuanya dikali gandakan Ustaz? Ataupun setengah amalan saja? Dia semua ibadah tanpa pengkhususan. Maksudnya apa sahaja kebaikan yang boleh kita lakukan, ini baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dan baiknya Islam kepada kita. Dia tahu tau. Contoh orang perempuan lah. Orang perempuan ada masa dia boleh solat, ada masa dia boleh berpuasa, ada masa dia tak boleh pun. Betul tak? Dia uzur. Tetapi takkanlah dalam bulan Ramadan ni hanya puasa saja ibadah, solat saja ibadah, Al-Quran saja ibadah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan konsep ibadah ini dalam pelbagai cara. Ada orang kadang-kadang minta maaf dia tak boleh puasa dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia sakit. Ada orang yang duduk di hospital terlantar, masuk drip dan sebagainya, dia tak boleh nak puasa. Sebab dia kena makan ubat, ada operation. Allah tak menetapkan ibadah bulan Ramadan ni semata-mata puasa je ataupun solat. Kadang-kadang ada orang tak boleh solat. Solat sunat dia tak boleh bangun malam. Macam Artu pernah cakap hari tu, ada isteri kita dia penat, betul tak? Dia penat, dia tak boleh nak bangun malam. Ada anak-anak kecil dia yang nak kena jaga, nak kena uruskan rumah. Seorang ulama menyatakan ada satu waktu malam, isteri dia minta dia kejutkan supaya dia boleh bangun solat tahajud. Tapi ulama tu tak kejutkan dia. Sebab apa dia kata? Tidur engkau ketika mana engkau berehat untuk menguruskan keluarga, nak siapkan sahur, nak siapkan keluarga, suami, nak siapkan anak-anak. Tidur engkau itu merupakan satu ibadah. Itu juga ibadah Ustaz. Itu pun dikira sebagai satu ibadah. Dengar tu isteri-isteri saya di luar sana. Isteri-isteri saya di luar. Isteri banyak sangat tu. Kantoi. Apalah saya program di kantoi. Biar lepas ni media-media penuh naik lah tu. Isteri yang di luar sana, bukan saya. Okey Ustaz. Adakah sahabat kita tanya Ustaz, katanya bagaimana kita boleh mendekati Ramadan walaupun jadual kerja kita padat Ustaz kan? Kadang-kadang tu sampai tak sempat nak solat awal waktu. Hujung-hujung baru sempat solat. Bagaimana, apa pendapat Ustaz dengan golongan yang begini Ustaz? Okey, dia macam ni lah. Kita cuba latihkan. Dia memang kerja ni memang takkan pernah selesai sampai bila-bila. Ambil masa bulan Ramadan ini untuk menyusun jadual kita sebaik yang mungkin. Bagi saya, kalau bulan Ramadan sendiri kita tak boleh nak mengawal waktu kita, dalam bulan Ramadan kita tak boleh nak set jadual kita, dan bulan Ramadan pun kadang-kadang solat akhir waktu juga, apatah lagi dalam bulan-bulan yang lain. Faham? Bulan Ramadan kita hanya bertanding dengan diri kita sahaja. Bulan lain kita bertanding dengan hawa nafsu dan juga syaitan. Syaitan ada. Dalam bulan Ramadan syaitan tak ada tau. Dalam bulan Ramadan ni tinggal kita bertanding dengan hawa nafsu kita je. Ini 101 ni. Bukannya sebelum ni kita memang mudah kalah lah, sebab kita lawan dengan dua, nafsu dan juga syaitan. Tapi kali ni bulan Ramadan kita tinggal lawan diri kita dengan diri kita je. Kalau kita kalah dalam bulan Ramadan,
dalam bulan lain lebih lagi lah. Betul. Jadi ambil peluang dalam bulan Ramadan ni supaya kita menyusun waktu kita. Contoh tadi kita kata kita nak cuba awal waktu, setkan betul-betul. Tolonglah bulan Ramadan ni aku rasa aku nak set dan aku nak latih diri aku, sebab aku kalau gagal bulan Ramadan ni, bulan lain aku tak ada peluang lain dah. Betul. Dia kena set Kalau benda tidak boleh set, kau tu berkawan dengan syaitan. Baik, kejap lagi kita bersama kembali dengan Ustaz Allah dan juga Atu. Tapi nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus bersama kami Semestinya Manusia. Borak Tengah Lapar, masuk you. Borak tengah lapar. Borak Tengah Lapar, masuk you. Ya, masih bersama saya Putra Azwan, Ustaz Allah dan juga Atu Zero. Kita masih berbicara mengenai 5 sunat pahala berganda. Apapun terima kasih kerana bersama kita dan juga nak saksikan secara langsung waktu ini di aplikasi RTM Klik dan juga di semua media sosial KLFM Official. Okey? Baik Atu, tadi cakap ada soalan mengenai selebriti tu. Nak tanya pada Ustaz. Selebriti mana? Yang tip tu, Okey. Apa yang mana satu ni? Yang tu. Okey. Sebagai selebriti Ustaz, kami macam saya ni sering terdedah dengan dunia glamour. Apa tips untuk menjaga keikhlasan? Kadang-kadang ialah kalau macam dia nampak contoh selebriti tengah solat dekat RNR ke, dia tak khabar bagus lah dia. Kadang-kadang kita terbaca macam bagus rupanya saya. Benda tu macam mana nak lawan sebenarnya? Saya ada dengar cakap Ustaz, dia cakap kita matikan rasa itu dengan mengucap Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Jadi benda tu kita balikkan segala puji itu kepada Allah. Betul. Yang saya dengar lah. Macam mana saya nak kawal tu Ustaz? Betul lah tu. Dia macam ni tau. Sebab syaitan ni dia suka tau. Dia suka bila kita buat baik, dia suka kebaikan kita tu dihanguskan. Maksudnya dengan riak, dengan ujub, dengan takabur. Sebab kita buat baik tu bukan benda yang mudah lah. Hari ni kita nak melakukan ibadah, kita nak solat, kita nak puasa, kita nak pakai menutup aurat. Dia bukan satu benda yang mudah. Sebab dia berlawan dengan hawa nafsu kita. Dia berlawan dengan hawa nafsu kita. Jadi sebenarnya ketika mana kita dah melakukan ibadah itu dalam keadaan sempurna, syaitan akan datang sedaya upaya untuk menghancurkan segala pahala ibadah tersebut. Itu yang dia akan cuba dia cucuk kita rasa macam riak. Betul. Kita rasa macam banggalah, betul tak? Tapi caranya seperti mana yang tu cakap tadi, salah satunya adalah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak ada kekuatan pun. Betul Ustaz. Kalau kita tak ada hari ni lah diberi peluang oleh Allah dengan hidayah, kita tak akan solat pun. Betul. Kita sama je macam 5 tahun dulu, 10 tahun dulu. Hari ni kita berbeza sebab apa? Ada cebisan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Betul tak? Itu yang mengubah kita. Sebab itulah saya kadang-kadang kan berlalu-lalu dekat media sosial, kadang-kadang viral cerita berkenaan tentang keburukan orang. Ada orang buat silam, ada orang buat dosa sebagai contoh. Kita jangan terlalu menghina mereka, faham tak? Jangan terlalu kita keji ni orang. Jangan. Faham tak? Sebab apa? Sebab kemungkinan kalau kita tak terima hidayah, mungkin kita lagi teruk daripada dia orang. Jadi sebenarnya bila mana kita melakukan sesuatu kebaikan, ialah kita influencer, artis yang orang kenal. Jadi bila kita buat baik, orang akan ambil gambar. Betul tak? Betul. Bila ambil gambar, orang akan cerita kebaikan. Dia akan ada tau. Syaitan akan cuba sedaya upaya rasa macam bestnya. Betul. Rasa kembali semula kepada Allah dengan beristighfar. Faham tak? Istighfar, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, aku buat kerana Engkau. Dah cukup. Jangan layan cakap-cakap hati ni. Kita ni suka layan kadang-kadang. Betul tak? Bercakap mula rasa macam sedih tu, rasa seronok, rasa bangga lah. Tak, astagfirullah, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau. Full stop, sambung kerja. Buat kerja lain. Kalau kita layan, kita termenung, kita seronok-seronok, senyum sorang-sorang macam orang gila. Jadi sebenarnya itu adalah peluang bagaimana syaitan untuk menghapuskan segala kebaikan yang sedang kita lakukan. Gitu sebenarnya kalau kita dah buat baik, kita rasa kita baik pula. Itu bahaya. Itu bahaya. Okey. Baik, kita nak buka juga kepada pelajar-pelajar Uni KL, kepada mereka yang mungkin ada soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz lah. Silakan. Nama saya Sarah dari mahasiswa tahun akhir dalam Fakulti Perakaunan. Ustaz, saya nak tanya. Kalau kita yang niat bersedekah tapi kita pinjam duit kawan dulu sebab tak sempat nak transfer,
kita yang akan dapat pahala ke atau dia yang akan dapat pahala sunat tu? Cantik. Terima kasih Sarah. Bagus soalan tu. Macam mana? Confused. Malaikat pun confused. Macam mana nak kira ni? Macam mana? Siapa nak bagi tu? Okey. Bagus soalan tu, Sarah. Sarah tanya, maksudnya kalau kita nak sedekah, niat tu datang daripada kita, tapi kita pinjam duit kawan kita. Okey, bagus sebenarnya. Semua orang kena tahu bahawa rahmat Allah ni luas tau. Okay, rahmat Allah, kasih sayang Allah, rezeki daripada Allah ni luas. Dia bukan macam duit kita. Kita ni macam ada had sikit lah. Kita bagi RM50, Allah tinggal sikit lagi duit kita. Betul. Kita macam terhad sikit. Tapi kalau rahmat Allah ni, dia besar dan dia banyak dan dia luas. Dia tak pernah habis. Okay, niat itu datang daripada kita, maka pahala tu dapat dekat kita. Okay? Tapi kawan kita dapat pahala tak? Dapat juga pahala sebab dia memudahkan urusan ibadah kita. Okey. Macam tu. Contohlah macam ni orang perempuan lah. Ya, perempuan. Okay. Dia tak boleh puasa. Betul tak? Dia tak boleh puasa. Okay, dia tak boleh puasa. Sedih lah bang, tak boleh puasa lah hari ni. Tahu tak bagaimana dia nak dapat pahala puasa tadi? Cara dia adalah siapkan makanan orang yang berbuka puasa. Dia tak puasa, tapi dia siapkan makanan, dia hidangkan makanan, dia buat air sedap-sedap sebagai contoh, betul tak? Orang yang berbuka puasa tu ada berapa? 10 orang. Maka pahala 10 orang itu akan sampai kepada dia. Sama macam tadi. Okay? Kita tak ada duit, kawan kita ada duit, kita pinjam, jangan pula tak bayar balik. Faham tak? Okay, bayar balik, kita pun dapat pahala. Tadi yang bagi pinjam, yang memudahkan ibadah kita pun dapat pahala yang sama. Okey, macam tu. Nampak tak hebatnya matematik dalam Islam. Betul, Ustaz. Kita pun nak kira dengan akal pun tak boleh tahu. Lagi-lagi macam saya tak ada akal. Macam mana saya nak kira ni? Okey, Ustaz, itu secara fizikal, Ustaz. Kita nampak macam Ustaz bagi perumpamaan mengenai tak puasa, tapi sediakan makanan dapat pahala. Bagaimana pula kalau macam saya, contohlah, tengok dekat media sosial ada kempen derma secara online ni kan. Saya share benda tu, Ustaz. Tapi saya tak derma pun. Adakah itu juga dikira, Ustaz? Betul. Sebab kita pernah cakap hari tu 3 hari yang lepas, Nabi SAW menyatakan man dalla 'alal khair kafa'ili. Sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, dia tak buat tau. Dia hanya menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain, maka dia dapat pahala sama seperti mana orang itu melakukan kebaikan tersebut. Dia dapat pahala yang sama. Kita nampak ada orang minta sumbangan untuk madrasah, tahfiz anak yatim. Jadi kita tolong sharekan. Jadi kita akan dapat pahala. Dan ada peringatan daripada Allah juga, kalau ada berita yang buruk sebagai contoh, kita share, dosa tu juga akan sampai kepada kita. Jadi benda yang sama lah. Jadi mana lagi better kita nak buat kongsi kebaikan ataupun kongsi keburukan. Kalau tangan kita laju mengongsikan sesuatu yang buruk, kenapa kita tak lajukan tangan kita juga berkongsi dengan sesuatu benda yang lebih baik? Sebab kalau satu hari nanti kita meninggal dunia lah, kita nampak ada program tu baik, ada program tu bagus, kita share kan, kita meninggal dunia dan orang tu masih lagi terus menerus melakukan kebaikan hasil daripada share kita tadi. Walaupun kita meninggal dunia, pahala kebaikan itu akan sampai kepada kita. Allahu Akbar. Jangan malas untuk share je lah tu. Share je. Hari ni share je. Share jangan block. Share je. Okey, kita nak buka lagi kepada pelajar Uni KL. Buat mereka yang mungkin nak mengajukan soalan kepada Ustaz lah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Atika dari Fakulti Perakaunan. Saya nak tanya secara ringkasnya, apakah amalan-amalan sunat yang paling mudah yang kami boleh mula pada hari ini? Terima kasih Atika. Nak terus buat baik ni. Terus nak buat. Semangat. Ini kita mahukan. Dia dapat. Awak dah boleh balik dah. Kemanisan dia. Okey, antara ibadat, ingat, Ustaz selalu nak ingatkan kepada semua lah, ibadah ni kita jangan hanya fikirkan kita perlu berada di atas tikar sejadah. Selalu orang ingat ibadah ni mesti baca Quran, ibadah ni mesti solat, ibadah ni mesti puasa, ibadah ni mesti berzikir, tasbih dekat tangan. Ibadah di sisi Allah ni sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Okey, antara benda laju yang boleh kita buat, contohnya sekarang lah, kita ada beberapa masa lagi, beberapa jam sebelum kita berbuka puasa. Tolong jaga mulut, telinga dan juga mata. Contoh itu ibadah. Laju tak? Sedap. Sekejap je. Lepas ni kita nak tunggu berbuka puasa. Hari ni berbuka puasa sementara nak tunggu berbuka tu, ramai orang akan scroll.
Okay? Dia membazir masa dia. Cuba kita dengar Al-Quran. Contohnya ibadah yang mudah lagi kalau kita nak buat, kita buat memudahkan urusan orang lain. Okay? Hari ni sebagai contoh, kita tahu orang tu susah, kita bantu dia. Jadi banyak lagi ibadah-ibadah yang sebenarnya sangat-sangat simple untuk kita lakukan walaupun kita tidak berada di atas tikar sejadah. Okay? Dia bermula daripada diri kita lah. Orang ingatkan ibadah yang terbaik tu hanya semata-mata pergi umrah. Pergi umrah susah tau. Nak kena bayar 7,000, 8,000. Lepas tu ada yang kena scam lagi. Faham tak? Bukan mudah. Sebenarnya ibadah itu bermula dengan apa yang ada di sisi kita. Okay? Mata, mulut, tangan. Benda-benda yang simple sahaja akan menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, macam mana boleh Ustaz jika orang itu dia baca Al-Quran, tapi dia bukan baca yang Jawi tu Ustaz. Dia bacanya Rumi, maksudnya yang terjemahan. Adakah pahalanya sama seperti kita membaca Al-Quran yang biasa? Okey, dia ada dua tau. First dia baca terjemahan, satu lagi dia baca, dia tak boleh baca bahasa Arab tapi dia baca yang Rumi. Okey. Sebenarnya orang yang tak pandai baca Al-Quran tapi dia cuba baca Al-Quran, dia ni dapat 2 pahala. Hebat tau. Orang baca Quran dia dapat 1 pahala. Tapi orang yang tak pandai baca Al-Quran tapi dia bersungguh-sungguh nak baca Quran, dia dapat 2 pahala. Lagi besar tau. 2 kali ganda. Sebab apa? Yang pertama, dia dapat pahala baca Quran tu. Yang kedua, kesungguhan dia untuk membaca Al-Quran. Dia belajar lah. Sebab saya tahu ada orang yang tak boleh baca Quran tapi dia nak juga baca Quran. Dia tak boleh, dia tak sempat nak belajar, dia baca yang Rumi kan. Dia baca yang Rumi tu. Maka yang Rumi itu juga dikira sebagai usaha dia membaca Al-Quranul Karim. Dikira juga Ustaz. Tak ada masalah ya. Rugilah, rugi. Kata bulan puasa ke tak boleh baca Al-Quran, rugilah, bagi saya rugilah. Sangat rugi. Saya minta maaf, saya umur 24 tahun tahu baru boleh baca Al-Quran. Bayangkan jahilnya saya dulu. Tapi alhamdulillah semua bahasa saya boleh baca. Tapi alhamdulillah lah dapat. Alhamdulillah. Saya kalau nak banyakkan orang cakap kan, ada ustaz cakap baca 3 kul, ibarat kita baca senaskah. Saya hari-hari lah tu. Baca yang itulah. Ulang-ulang yang itu. Alhamdulillah. Baik, kita pun nak baca 3 kul juga sementara waktu ni. Kita nak berehat seketika. Sudah bang lah. Kejap lagi kita kembali bersama anda semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak tengah lapar. Terdapat beberapa nama lain bulan Ramadan yang menggambarkan kelebihannya. Antaranya ialah Syahrul Jud ataupun bulan murah hati. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang bermaksud, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dan syukur alhamdulillah di Malaysia, masjid dan juga surau sering menganjurkan program berbuka puasa percuma. Hidangan diagihkan kepada jemaah dan juga golongan asnaf untuk menghidupkan semangat Syahrul Jud di kalangan masyarakat. Dan menurut laporan statistik sosial 2023, rakyat Malaysia menyumbang jutaan ringgit setiap tahun untuk program bantuan makanan di waktu Ramadan. Kita terus ke soalan dia. Silakan. Pada pun nak bang dah ni. Takut tak sempat pergi bazar nanti. Okey Ustaz, kadang-kadang kita takut berbuat baik sebab risau orang lain ambil kesempatan. Bagaimana cara mengatasi rasa ini supaya tak hilang niat ikhlas? Macam mana? Tadi dah jawab dah. Kenapa kau baca balik? Jawab saya Ustaz. Okey, dia macam ni lah. Sebenarnya kadang-kadang kita nak buat baik, tapi kadang-kadang ada orang ambil kesempatan dengan kebaikan yang sedang kita lakukan. Contoh, kita bagi sumbangan, tapi kadang-kadang sumbangan tu tak sampai di mana tempat yang sepatutnya lah. Tapi kita tak tahu pun. Okey. Tapi kita kena faham satu perkara, ketika mana kita memberikan sumbangan, kita bagi je duit kita RM10 tu, sama ada dia sampai ataupun tidak, pahala itu telah sampai kepada kita. Kita kena tahulah. Okey, amanah untuk menyampaikan RM10 tadi kepada madrasah, tafiz, agihan, itu adalah amanah dan tanggungjawab orang tadi. Kita dah selesai dah. Contohlah kita kata, aku tak naklah bayar zakat sebab zakat aku tak sampai pun. Tak, kau tak boleh ke tak bayar zakat sebab zakat itu wajib untuk diri kau. Bila kau dah keluarkan zakat, kau dah bagi zakat, zakat itu sampai ataupun tidak, itu bukan lagi urusan kau. Itu adalah urusan mereka yang bertanggungjawab. Jadi buat je baik.
Okey, yang penting kita melepaskan kewajipan dan juga perkara sunat yang sepatutnya kita lakukan. Tapi minta maaf cakap Ustaz, saya pernah dengar Ustaz lain cakap, dia kata kalau orang pun tipu kita dapat 2 pahala. Contoh pahala sedekah dengan pahala kena tipu. Yang saya dengar lah. Dapat pahala tu macam orang tu tipu kita redha dengan redha. macam tu. Tapi dengan syarat kita tak tahu pun benda tu. Tak tahu pun kita kena tipu. Betul. Maksud saya tak kena tipu lah ni. Kalau tahu Ustaz, tak jadi Ustaz Dia maksudnya sebelum tu. Kalau kita tahu benda tu scam tapi kita masih lagi bagi, tak boleh lah. Faham. Kalau dah bagi baru tahu tak apa Ustaz. Tak apa. Okey, baik. Dan sebenarnya Ustaz, dalam kita berbuat kebaikan ni Ustaz kan, ada tak cara untuk kita mengelakkan daripada timbulnya di kemudian hari rasa macam ingin dipuji ataupun kita dikenang jasa kita? Ada tak tip untuk kita elakkan daripada berperasaan sebegitu Ustaz? Dia sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ikhlas, iaitu kita melakukan sesuatu ibadah itu memang kerana Allah. Dan kita tak perlu nak mengungkit dengan ibadah tersebut walaupun kita tak dapat pulangannya semula kepada kita di atas muka bumi. Contohlah kita buat baik dengan kawan kita lah. Dan kawan tu dia balas buruk dekat kita. Kita kena faham satu benda je. Engkau buat baik tu sebab apa? Engkau buat baik tu kerana dia ke kerana Allah? Kalau kau buat baik, kau mengharapkan balasan daripada manusia, ingat, balasan dekat dunia ni hanya sementara je. Dia tak lama tau. Betul. Contohlah ada seorang mak tu, dia buat baik dengan anak dia. Dia buat baik dengan anak dia tak balas pun kebaikan dia. Betul tak? Allah, sedih betul tak? Sedih mak tu. Tapi mak ni kena faham bahawa engkau kena halalkan kebaikan itu sebab kau buat baik tu kerana Allah walaupun anak kau tak balas dekat engkau. Sebab Allah tahu kalaulah anak dia balas untuk dia di atas muka bumi, dia hanya mengecapi kebaikan itu dalam tempoh beberapa tahun saja. Tapi kalau dia tak dibalas di atas muka bumi, Allah balas besok dekat mana? Dekat akhirat. Okey? Dia kekal abadi. Kita nak mana? Nak balasan dekat dunia ke ataupun balasan dekat akhirat? Dunia. Duniawi. Akhirat. Akhirat. Kenapa? Dua-dua biasa dua-dua. Dua-dua lagi baik lah. Tapi yang utama adalah akhirat. Betul. Akhirat adalah kekal abadi. Okey. Ustaz, ada yang mengatakan yang membantu keluarga sendiri lebih baik dan lebih utama daripada kita membantu orang yang lain. Adakah perkataan ini benar Ustaz? Betul, dan ia adalah satu daripada saranan yang diajar oleh baginda Rasulullah dan juga para ulama. Kalau kita nak bantu, kita bantu orang yang lebih dekat, bukan bantu orang lebih jauh. Hari ni kesilapan kita lah, orang Malaysia terutama, dia nampak bantu sampai ke Afrika, luar negara, orang nak buka puasa, dia tak tahu pun jiran sebelah dia tak ada duit nak buka puasa. Itu yang Nabi larang sebenarnya. Kita boleh bantu, tapi yang paling afdal adalah mereka yang berada di sekitar kita. Tengoklah betul-betul orang kampung kita ada tak nak buka puasa ni. Tengoklah betul-betul adik-beradik kita ni. Adik-beradik tanya dulu. Dia leka je bagi sumbangan untuk berbuka puasa dekat anak yatim ni, anak yatim tu. Tapi dia tak tanya pun Alung dia, rupanya Alung dan keluarga sedang tak ada duit dan berhutang, dia tak boleh buka puasa pun. Dia tak tanya pun mak dia tak tanya pun ayah dia. Dia leka nak belanja kawan-kawan dia dekat universiti. Dia tak tanya pun, mak buka puasa hari ni apa. Kita kena utamakan keluarga kita dahulu, barulah kita utamakan yang lain. Dan lebih baik dan yang terbaik, luar pun kita bantu, yang dalam pun kita akan bantu. Dua-dua lebih baik. Dua-dua lah lebih baik. Ambil tahulah. Macam abang saya, kerabat saya semua kaya-kaya tak apa Ustaz. Abang saya tu semua kaya. Saya yang tengah memerlukan. Patutnya dia tengok kita lah. Dia patutnya dia tengok saya dekat TV ni. Dia tengok bagus adik saya ni. Tapi itulah macam Ustaz cakap lah, kita utamakan kerabat dulu. Sebab dalam Al-Quran tak silap, saya rasa ada juga utamakan kerabat kita dulu, baru kita punya yang lain-lain. Utamakan apa yang perlulah. Utamakan yang perlu. Baik. Jadi sebelum nak mengakhiri topik kita hari ini. Dah habis dah. Kan kita nak benda baik ni selalu cepat habis. Baik, kita dengarkan juga ini pesanan daripada Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas afsyalus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nas niyamut tadkhulul jannah bis salam. Wahai orang ramai, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturrahim dan solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Nescaya kamu dapat masuk syurga dengan sejahtera dan selamat. Riwayat Ibnu Majah.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Atu. Terima kasih. Ya, dan juga semua pelajar-pelajar Uni KL Business School Campus Geni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, semoga apa yang kita kongsikan bermanfaat. 3 hari kita bersama mereka. Betul, 3 hari bersama. Macam-macam yang kita boleh berkongsi. InsyaAllah. Sebenarnya saya rasa kerdil tau Ustaz masuk Uni KL Ustaz. Kenapa? Sebab saya SPM pun tak lepas Ustaz. Alhamdulillah masuk sini. Itu Boleh dapat CJ, boleh dapat CJ. Itu konten tu saya. Itu dia tak ada tu. Tak ada. Itu bukan. Okey, terima kasih dan esok insya-Allah kita ke lokasi yang baru pula di mana nantikan bersama siapa pun nantikan semuanya esok waktu yang sama semestinya menerusi Borak Tengah Lapar masuk you. Rancangan Borak Tengah Lapar ini dirakamkan di Uni KL Business School, Kampus Geni. Ramadan bergema, menyulam keimanan.